Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Rizwan bin Abdul Wahab, penolong pegawai eksekutif dari unit BTMS Lembaga Pelabuhan Kelang. Terima kasih kepada Myros dan juga Alpha International Consultancy. Ini merupakan usaha sama antara kerajaan dan pihak swasta dalam mengurangkan kadar kemalangan di Malaysia, terutama sekali yang berpunca daripada microslip, khusus yang diberikan kepada kami pihak pekerja oleh majikan Lembaga Pelabuhan Kelang ini, iaitu khusus fatigue dan fitness, amatlah bermanfaat kepada kami semua para pekerja. Setelah menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Alpha International Consultancy, saya dapat merasakan pengaliran darah di dalam badan saya adalah lebih sempurna dan keadaan badan saya rasa lebih segar setelah perkhidmatan yang diberikan. Saya cadangkan dan saya sarankan kepada semua pihak-pihak majikan di seluruh Malaysia untuk mengguna perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Myros dan juga pihak Alpha International Consultancy dan training ini. Ia memberi manfaat kepada seluruh pekerja dan ia dapat diberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dengan wujudnya kursus-kursus yang sebegini, ia telah memberi peluang kepada kita untuk lebih berwaspada di jalan raya demi mengurangkan kadar kemalangan, seterusnya mengurangkan kadar kematian di jalan raya di negara kita, Malaysia. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi binti Ismail daripada Lembaga Pelabuhan Kelang, memegang jawatan sebagai eksekutif VTMS di LPK. So, berkenaan dengan kursus yang saya hadir pada hari ini selama 2 hari di LPK di bawah Alpha International. So, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Louis dan juga all the colleagues members from Alpha, because saya tak pernah rasa lagi kursus ni umpama macam dia satu kursus yang fatigue and risk assessment ni, kursus yang pada saya dia relax, dia bawa satu benda baru kepada saya dan dia ubah segala mindset saya bila saya hadir. Dan benda-benda yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan tingkah laku, pemanduan saya semasa pergi ke tempat kerja, dia telah mengubah, dia telah memberikan satu ilmu yang bagus untuk saya. Dan saya harap untuk program sebegini di bawah Alpha International, kita mesti adakan lagi pada kemudian hari, sebab memang sangat best dan memang perfect. Right, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muzammil daripada Lembaga Pelabuhan Kelang. Saya telah menghadiri kursus fatigue and fitness, di mana pada asalnya saya tak tahu kepentingan tidur tu penting untuk kesihatan. Jadi di dalam kursus ni fatigue, dalam kata lain, fatigue ni adalah kelessuan. Jadi kelessuan perlu diperbaiki dengan tidur yang berkualiti. Jadi dekat sini saya dapat memahami bahawa tidur yang berkualiti adalah penting untuk kita meneruskan atau membuat kerja dengan lebih baik. Dengan kursus yang saya hadiri ini, secara tidak langsung saya dapat tahu bahawa setiap benda yang kita mulakan, mood kita atau kehidupan seharian kita, yang membuatkan otak kita lebih boleh berfikiran secara rasional adalah dengan tidur yang cukup. Jadi dalam kursus yang telah diberikan oleh Prof and the team, saya nak ucapkan terima kasih kerana dapat yang bagus. Walaupun kita seharian kita tidur, tapi bagaimana kualiti tidur kita, dan adakah tidur kita ini sering terganggu atau adakah kita dapat deep sleep yang cukup. Jadi dengan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof and the team atas pencerahan dan memberi maklumat yang cukup kepada saya secara tidak langsung, dan terima kasih banyak.
adakah benda ini perlu diteruskan kepada semua staff? Saya berpendapat ia adalah penting sebabnya kalau untuk staff yang terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan atau membawa kenderaan secara macam Grab ke apa, dia penting sebab yang ni kita tahu keupayaan kita dalam memandu tu berapa jam yang perlu kita pangku. Kat sini saya pelajari maksimum kita boleh memandu adalah 4 jam. Lebih daripada itu kita akan jadi fatigue atau kelusuan sebab kita telah tumpukan perhatian pada pemandangan kita dengan terlampau fokus. Maksudnya apabila lebih pada 4 jam mungkin kita punya tumpuan kita akan drop. Jadi dekat situ saya dapat lihat kursus ini penting. Macam saya cakapkan tadi, memang orang tak tidur tekan, tak boleh. Tidur biasa lah tidur, tapi ada tidur ada quality atau fit. Itu adalah merupakan basically apa yang saya dapat daripada kursus fatigue and fitness ni is more into your sleep, how it affects everything in your life, your driving, your physical health being. So Prof actually tunjuk apa yang perlu diubah, apa yang perlu di capturekan. So this is very beneficial for me, that and even the machine also, the machine helped me to regulate my body. So after using it, I feel so okay. I no more shouting. I can like talk calmly. So highly recommend it. Please try Prof's program. Thank you.